tengoklah benda ni. Benda ni menakutkan ya. Benda ni sangat-sangat menakutkan. Ya Allah ya Tuhanku. Hai. Ibu kan setiap kali kalau nak swimming, tiba-tiba tengok benda ni sangat seram ya. Guys, nak pergi mana guys? Mandi kolam guys. Mandi kolam guys. So hujan dah berhenti. So diorang memang nak mandi kolam. Mandi kolam 1 jam je, okey? Okay, go 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 go. Ui, lajunya. Yeah, dah sampai dah. Oh, dah basah sikit dah ni. Mandi ke? Yeah. Hei, kasut, kasut. Ya Allah, Akbar. Hai. Excited pun. Baik-baik Kakak jaga adik. Okay, ada orang nak naik slide tu. Masuk. Adik tu. Oh. Tengok aku tengok si adik ni ya. Manakah tak ada siapa teman dia? Ayah ada. Cuma ayah tak teman mandi lah. So kakak kena jaga adik dia Kenapa tak laju macam orang lain? Yang sangat dia orang ni. Sini pun dia ada jacuzzi. Ni kalau kaki-kaki sakit tu boleh lah pakai benda ni Tak ada orang. Ni untuk kolam dewasa dalam sikit. Tapi tak ada orang nak mandi. So, ibu duduk tepi je lah. Pandai-pandai lah kakak jaga adik dia. Ibu duduk tepi je. Senang kalau swimming kan. Swimming tak ada orang sangat. Dia je. Tu nampak tu. Kosong je kan. Ni memang best lah kan. Dia seorang je. Tapau. Swimming pool. By the way ni ke swimming pool dekat rumah ni So ibu tunggu kat tepi ni je lah. Perhatikan anak ibu. Tengoklah benda ni. Benda ni menakutkan ya. Benda ni sangat-sangat menakutkan. Ya Allah ya Tuhanku. Hai. Ibu kan setiap kali kalau nak